Nampak sedap kan? Duduk rumah kali ni, kita masak simple-simple je. Tapi sedap. Satu family suka. Senang je. Jom kita buat. Bahan pertama, isi atau dada ayam. Cube hati ayam, daun ketumbar, sawi, berbola ikan, halia, bawang putih, pas, cincang halus. Sekarang kita goreng bawang putih yang dah dicincang. Bila dah keperangan, kita angkat. Minyak bawang putih tu kita masuk dalam mangkuk sekali dengan bawang putih. Ganti periuk, minyak lebih kita masuk dalam periuk. Tuang air untuk buat kuah. Kita rebus isi ayam, halia dengan akar ketumbar. Tambah garam. Lepas dah mendidih, ayam dah masak, kita keluarkan isi ayam tu, asingkan dulu. Masukkan cube pati ayam, lada sula atau lada putih, serbuk cili atau cili flakes, ikutlah kita nak pedas mana. Bila dah mendidih, masukkan berbola ikan. Sawi yang kita dah potong-potong, masukkan sekali. Dah nak siap dah kuah ni. Gaul-gaul lah bagi sekata. Sementara tu bolehlah kita cari-carikan isi ayam. Untuk celur isi kuih-tiaw, saya masak air sampai mendidih. Lepas tu tuang je atas kuih-tiaw. Tunggu sampai kuih-tiaw lembut. Dah nak boleh makan dah ni. Masukkan kuih-tiaw, masukkan kuah. Kemudian masukkan berbola ikan, daun ketumbar, sawi, ayam rebus, bawang putih goreng, cili oil. Cili oil ni saya beli yang dah siap lah dalam balang macam ni. Terakhir bawang goreng. Tengok tu, nampak pun dah tahu sedap. Bukan sekadar sedap, menunya sihat dan seimbang. Anak-anak pun suka. Apa lagi? Jomlah duduk rumah dan masak.